dan sebagainya. Kemudian sehinggalah Yusuf Rawata menunggu, tidak ada sebarang jawapan. Pihak polis pun kemudiannya bersama dengan AGC keluarkan statement NFA, no further action. No further action. No further action. No further action bermaksud mereka merasakan, pihak pendakwaan dan pihak polis merasakan tidak ada sebarang kesalahan. So ada kat situ dah ada isu tentang poligraf kata okey according to Yusuf Rawata. NFA pula daripada pihak pendakwa raya waktu itu, AG waktu itu. Menariknya tengah-tengah tu saya merasakan bahawa ada keperluan untuk kita lihat timeline tersebut, sebab kemudian Yusuf Rawata menunggu dan tidak ada jawapan, dia terus filekan saman sivil pada 2021. Dekat sini pun ada satu isu, Tok Zaid dan rakan-rakan yang mendengar, yang menyokong Perdana Menteri sekarang ini menyatakan bahawa kenapa perlu tunggu lama sangat. Yusuf Rawata tu pula menyatakan bahawa saya tak ada jawapan daripada AGC. AGC tak bagi jawapan yang positif kepada apa yang saya laporkan. So saya ada hak untuk mengambil tindakan sivil. Anyway, kemudian tahun 2021 sampai, dia pun telah filekan saman sivil tersebut. Dan saman sivil sepatutnya yang telah pun beliau filekan itu ada jawapan pembelaan Datuk Seri Anwar. Of course dia deny, benda tu tak pernah berlaku, ada tuntutan balas dan sebagainya. Tapi ini kertas-kertasnya, dokumennya telah difilekan dan akhirnya sampailah kita kepada tarikh yang sepatutnya berlangsung, iaitu 16 Jun, hari ini sepatutnya berjalan bicara.